Selamat datang ke sesi kupasan sumber kita. Okey, hari ni kita nak selam sikit pemikiran Khairi Jamaluddin, KJ lah kan. Kita tengok perkongsian dia dalam satu program Bual Bicara kat YouTube baru-baru ni. Nak faham sikit lah macam mana pengalaman dia bentuk pandangan dia, pasal kepimpinan, pasal Malaysia. Betul tu. Sumber ni kira macam bagi kita akses lah kan kepada pandangan seorang tokoh yang pernah ke atas nun. Dia cerita pasal krisis, cabaran politik sekarang, visi reformasi dia. Jadi untuk anda yang memang follow rapat politik negara ni kan, kita cuba jawablah persoalan ni, macam mana latar belakang KJ tu, perjalanan dia tu, pengaruhi cadangan-cadangan dia yang boleh kata agak ridikul jugalah untuk Malaysia. Okey, Chun. Jom kita start dengan asas pemikiran dia dulu. Maksud saya, dari kecil dia anak diplomat, lepas tu minat politik masa Perang Dingin, sampailah ke apa makna politik bagi dia sendiri. Dia, KJ ni, dia tengok politik tu sebagai satu proses penting. Untuk apa? Untuk atur masyarakat, atur sumber negara yang terhad ni. Tapi dia tekan betul aspek keadilan tu. Definisi ni pada saya penting. Sebab dia macam jadi benang merah dalam banyak pandangan dia lepas ini. Termasuklah pasal cabaran sebenar jadi pemimpin. Cakap pasal cabaran kan, dia ada sentuh pasal dilema tu. Antara nak popular dengan nak buat kerja betul-betul. Macam mana dia tengok balance tu? Tepat sekali. Dia ada petik satu definisi kepimpinan dari Harvard Kennedy School. Agak menarik juga bunyinya. Keupayaan untuk kecewakan orang, tapi pada kadar yang orang tu boleh terima. Ini macam satu pengakuan terus terang lah kan. Pemimpin kena buat keputusan susah yang mungkin orang tak suka pun, demi kebaikan jangka panjang. Oh, okey. Dan ini yang bawa kita kepada cadangan reformasi spesifik dia tu. Yang 3 cadangan reformasi struktur utama tu yang dia sampaikan pada PM Anwar. Boleh cerita sikit apa dia cadangan tu? Kenapa dia rasa benda tu kritikal sangat? Boleh. Pertama, reformasi cukai. Dia rasa asas cukai kita ni kecil sangat dan GST, sistem cukai penggunaan yang dulu kita ada tu, dia kata antara yang paling efisien lah. GST. Kedua, rasionalisasi subsidi, terutama petrol Arun 95. Kos dia besar kan? Ketiga, reformasi pencen. Yang pencen tu? Ya, pindahkan penjawat awam baru ke KWSP. Macam sektor swasta lah kan? Supaya fiskal negara ni mampan. KJ anggap usaha kerajaan sekarang ni baru macam 1.5 lah daripada 3 sasaran ni. Dia kata kalau tak ada reformasi fiskal macam ni, payah nak cari dana untuk bangunkan negara. Serius juga pendekatan fiskal dia ni. Ini selari tak dengan gaya dia masa jadi menteri dulu? Dia ada label diri dia politikus teknokrat. Apa benda tu Maksud dia tu, dia lebih minat pada isi dasar tu sendiri. Pelaksanaan kerja. Bukan setakat main politik kuasa je. Dia juga tekan pasal pentingnya onboarding. Macam proses suai kenal lah untuk menteri baru cepat faham portfolio. Okey. Gaya kepimpinan wartime dia masa COVID dulu tu contoh jelas lah. Fokus kat matlamat akhir, buka negara balik dengan selamat. Dia turun padang, join team kat bawah, tak terikat sangat dengan protokol pejabat. Pendekatan ni lah antara yang bantu kita capai kadar vaksinasi tinggi masa tu. Tapi politik ni kan tak selalu ke atas. Mesti masa jatuh lepas PRU15 tu, pengalaman lain macam sikit. Macam mana dia handle benda tu? Dia mengakulah, memang fasa susah. Tapi lepas tu dia dapat inspirasi pula dari podcast luar, The Rest is Politics. Itu yang dorong dia buat keluar sekejap tu kan. Falsafah dia, adversity is a privilege. Kesusahan tu satu keistimewaan. Macam bukan cakap kosong je lah. Mungkin sebab tu juga dia berani usul reformasi yang susah-susah dulu. Dia kata dia belajar untuk selesa dengan benda tak selesa. Contohnya, lari jarak jauh tu. Menarik tu, dia kaitkan pula pengalaman peribadi ni dengan politik global macam pasal Trump kat US tu. Ya, dia tengok kebangkitan Trump tu sebagai simptom lah. Golongan elit gagal nak connect dengan orang biasa. Denyut nadi rakyat, orang kata. Jadi pengajaran untuk Malaysia, kata dia. Pemimpin politik kena sentiasa peka. Kena tuluk bawah. Parti politik pula kena kekal relevan untuk penyokong akar umbi. Bukan untuk elit parti je. Okey. Kalau dia dapat peluang pimpin negara, apa fokus utama dia agaknya? Nampak macam dia dah ada plan. Ada 3 bidang utama dia tekankan. Pendidikan fikir balik, sistem K12 kita tu, sekolah 12 tahun tu, untuk hasilkan kemahiran masa depan. Pendidikan, okey.
kesihatan, nak hadapi populasi menua, NCD, penyakit tak berjangkit macam kencing manis, sakit jantung tu. Cari model pembiayaan kesihatan yang lestari. Dan ketiga, infrastruktur, pelaburan kena strategik. Dia cadang juga struktur baru untuk PMO, Pejabat Perdana Menteri tu. Ada unit khas untuk dasar, komunikasi penyampaian, strategi. Banyak tu. Selain dasar, struktur semua tu, gaya kepimpinan peribadi dia macam mana pula? Nilai-nilai dia. Ada benda yang... Percaya pada lead by example. Kepimpinan melalui teladan. Kurangkan protokol sangat supaya idea bagus senang keluar. Ada satu nasihat dari bekas KSN dipegang kuat. Ujian sebenar pemimpin ni boleh tak dia kerja dengan tim yang sedia ada. Betul juga tu. Tapi kan, yang mungkin paling personal sikit, macam mana pengalaman dia sebagai bapa kepada anak autism, bentuk pandangan dia pasal inclusivity. Oh, ya. Ya. Dia tekan sangat pasal pentingnya kita reka masyarakat ni inklusif dari mula lagi. Bukan macam fikir kemudian. Contoh, dia bagi pusat vaksin COVID dulu, Jim We Rock the Spectrum tu, yang mesra semua budak. Bagi dia ukuran sebenar satu negara tu berjaya ke tak, ialah macam mana negara tu jaga golongan terpinggir dia. Mendalam tu. Jadi bila dia ditanya apa legasi dia nak tinggalkan, dalam satu perkataan? Jawapan dia, simple je. Helpful. Suka menolong. Jadi, kesimpulan kita hari ni, kita dah sentuh macam-macam lapisan lah pemikiran KJ ni kan. Dari cabaran kepimpinan, gaya Harvard tu, keperluan reformasi yang mendesak macam GST, subsidi. Lepas tu dinamika elit dengan rakyat biasa. Sampailah ke sentuhan peribadi pasal keluarga, pasal inklusiviti. Banyak benda tu. Betul. Yang paling ketara pada saya lah kan. Macam mana semua pengalaman hidup dia tu, susah senang, keluarga, pemerhatian global semua tu macam bersambung, jalin-menjalin untuk bentuk bukannya cadangan dasar yang spesifik, tapi juga satu visi kepemimpinan yang menyeluruh. Nampak berkait rapat semua tu dalam membentuk perspektif dia. Memang nampak perkaitan tu. Ini mesti tinggalkan satu persoalan menarik untuk anda fikirkan kan. Berdasarkan apa yang kita dah bincang ni, apa agaknya ciri atau fokus kepemimpinan yang paling kritikal untuk Malaysia sekarang ni? Untuk hadapi cabaran depan mata dan masa depan. Dan macam mana kita semua boleh sama-sama menyumbang ke arah perbualan yang lebih membina pasal negara yang kita nak ni. Yang lebih adil, lebih inklusif. Satu soalan besar tu untuk kita semua.